tu. Tapi kita ada berapa set je lagi ni? Apa? Bundle. Lagi 5. Lagi 5 saja. Jadi korang kena pastikan. Lagi 1 minit je sebelum kita nak habis live. Ada dekat Guardian. Ya, ada dekat Guardian. Ada dekat Guardian lagi kan? Guardian dengan Watson. Watson je sekarang. Tapi Guardian kena jalan kaki. Yang ni kena pakai jari je. Yes. Jadi jangan jalan kaki, pakai jari saja. Tekan saja dia punya jari anda. Tapi kadang-kadang jalan kaki tu bagus untuk kesihatan. Betul. Tapi jalan kaki tu tak dapat air lah. Nanti tak habis bandar. Sempat lagi ya. Janji boleh. Okey. Pandai mana kan? Pandai. Apa Gen Z apa kita ni? Gen apa? Takkan bela Gen Z, tidaklah. Tapi Bella nampak je Gen Z lah. Gen A pun kena orang boleh percaya. Okay, Bella tak last. Bella YBM mana tunjuk yang merch tu. Okay, merchandise kita orang. Yes. Yes, ini. Okay, ni adalah bundle makno. Korang akan dapat lanyard. Ini juga kipas. Dan juga Bella macam Barbie doll. Wow. Okay, go. Nampak tak? Minta dia orang check out sebab habis live kita dari Habis bundle live ni. kita dari tak nampak dah bundle boleh ni. lepas. No more bundle ni dah. Yes. Minta maaf cakap. Lepas during live lepas sahaja. Lambat tinggal. Dalam dunia ni tak siapa nak tunggu kita, Dik. Kita kena cepat. Bulan puasa boleh minum ke tak? Saya rasa itu tepuk dada tanya selera lah. Apa dia kata? Bulan puasa boleh minum ke tak? Boleh lah. Waktu sahur dan waktu buka lah, Dik. Takkanlah tak boleh buat tak minum langsung. Boleh lah. Time puasa tak boleh Saya lah. takut dia mahukan jawapan yang berbeza. Dia nak ketika siang hari lah maksudnya. Pasal nanti dia tunjuk video ni. Maksud kita yang membenarkan tak boleh lah. Mana ramai cakap takut nak beli, saya takut mana marah. Bundle ni boleh beli kan? Tapi jangan nak menggunakan air sebagai alasan. Thank you so much. Jadi korang boleh dapatkan sebab malam ni je ada. Ini kalau dapat yang ni korang, sebab kat sini ada bas. Lepas tu logo dia dan suka sebaju ribbon dengan tie. Betul. Ini malam ni saja. Lepas Bella dengan YB dah pergi. Dia pergi bersama-sama dengan bundle-nya. Bundle tak wujud lagi dah. Jangan tanya I. Lepas ni Okay, tapi bundle ni dah cukup dah cukup berbaloi dan berpatutan kalau korang tengok harga dia kan. Okay lah. Betul. Buy 3 get 6 tau. Maksudnya 3 benda yang kau beli kau dapat 6 item. Okay. Tapi sebabkan korang setia dengan kita dari tadi, nak hadiahkan lagu sikit je. Okay, cantik. Semalam Bella tahu ada ramai fans and bus. And then Bella Astilas juga yang datang, tunggu sampai 4 jam dekat bawah hotel. Bella hargai and minta maaf tak dapat perform. Tapi sekarang menyanyi sikit untuk korang, okay? Wow. Okay, cantik. Okay, kita ambil langkah ke belakang. Janganlah. Terpelanting lah kita. Sikit je ni, sikit je. Okay? Janganlah sikit serangkap lah. Sikit je. Dia telah menentukannya, kita bertemu dan bercinta. Inilah takdirnya, bukan kerana harta. Inilah citra cahaya cinta. Aduh. Kasih ya, ni untuk korang. Dia nyanyi juga. So Special. Jadi kena belilah. over lah bersama korang ni. Okay, lagu ni lain macam. Apa tajuk lagu tu? Cahaya cinta. Cahaya Cinta. Okay. Okay. YB tu dia kata. Pandai je korang ni Pasti tepi kejap. Cahaya cinta. Nyanyi. YB nyanyi YB dia kata. Nyanyilah anak kampung. Kalau saya nyanyi, kita semua kena berdiri tegak. Nyanyi negara aku. Kita dah already berdiri tegak dah. Saya nyanyi kalau Bella suruh, tu je. Bella tak suruh, kita bincang tepi. Untung YB. Sebelum saya nyanyi tu, saya tanya kebenaran. Saya minta kebenaran daripada Bella dulu tu. Sebab saya tak nak memalukan dia. Dia kata, apa ini tak dinyanyi? Okay, cuba Bella tanya siapa yang tak check out lagi sebab kita dah nak end live dah. Siapa yang tak check out sebab kita dah nak end live dah sekarang. Korang dah kan, dah check out kan. Cuba. Okay, Mak rasa mungkin orang ingat dia letak kat dalam add to cart saja. Esok-esok nak check out. Tak boleh. Tak ada, kena check out Malam ni sekarang. sahaja dik. Dia tak main-main. Betul. Jangan. Dia malam ni kena buat payment terus. Baru Betul. dapat yang free item tu Asal lah dia dan nak tarik kita ke tepi. Betul. Okay. Nak Dia nak biar Mak Nur ke. Kenapa? Okay. So, ada berapa lagi ni? Maknanya jangan suruh I nyanyi. I tak ada mengena. I tak ada kaitan dengan penyanyian-penyanyian ini. Buat kat luar lah takkan. Diary Ramadan Rafiq.
Okay, Diary Ramadan Rafiq tu Kita cakap apa? balik kan. Cerita ni drama Diary Ramadan Rafiq. Jom. Okay. Bang Take care everyone. Take care everyone. Terima kasih. Kata-kata terakhir dari Bella and YB Kata-kata. to all your fans and also fans Hitsui. Oh, sorry. Terima kasih kerana setia bersama walaupun pada waktu malam dalam sesi live ni. Saya tahu mungkin ada yang tunggu berjam-jam semalam untuk tengok Bella perform, tapi kerana cuaca tidak mengizinkan. Keselamatan semua orang tu lebih Yes, penting. exactly. Even I know that you were very disappointed tak dapat perform kan. But she was looking forward to it. So dapatlah live dengan kalian semua pada malam ini. Tapi Bella ada berita baik juga di mana Bella akan pergi ke Sabah untuk show. Jadi orang Sabah boleh tunggu Bella 7 hari bulan jam 8 malam. Dekat ni saya update lupa. Thank you everyone. Thank you. Okay, saya rasa Yay, thank you. masih kat dalam. Saya kat dalam. Ya, pandang kamera ni. Pandang kamera. Okay, pandang kamera. Pandang kamera ni. So, Okay. Jom. Bye, thank you very much. Thank you. Bye, thank you.